You all ni. Customer Grab, play card 70 lay dia nak buat sedekah. Okey, sambil-sambil tu Ira update dekat you all terus you all. Ni cantik warna kakak ni. Okey, Ira update dekat you all terus. Okey, kain play card you boleh campur dengan batik sarung sekali. Ada customer dia memang nak beli skodi persamaan 20 lay kan, tapi nak campur. Ira, saya nak batik 10 lay, play card 10 lay boleh tak? You all akan dapat harga combo sedekah ataupun harga borong. Okey, Ira buka sikit You all kain play card, kain comel tau, kain gajah duduk. Memang comel, sentung besar, labuh kakak, bidang 45, basuh tak singkat, tak luntur warna. You nak pakai sendiri, nak bagi sedekah kat puas hati. Tu je Ira boleh bagi tahu dekat you Memang gajah duduk tak ni nafikan. Kain cantik, halus kan ni. Kain cotton betul Okey, batik sarung kakak, sentung besar. Okey, sentung besar, bidang 45. Okey, 2 meter Ira buka ni Ira buka warna gelap sikit Ira tengok, nak tunjuk contoh dekat you warna baru ni Cantik kak. Basuh tak singkat, tak luntur warna ni. Tengok ni. Tengok ni. Cantik kan Pelbagai design, pelbagai warna. Biasa kalau untuk batik sarung, customer dia akan minta mixkan. Maksudnya dia akan campurkan. Saya nak 10 lay batik. Okey, kita akan campurkan corak warna berbeza-beza. Kalau kita nak 20 lay batik, kita akan campurkan. Okey, play card ni dia tak ada pilihan sayang. Sebab dia mari satu box tu dia cukup warna dah. Warna lain dah. So you all just comment nak berapa lay. Okey, you all nak campur, Ira akan belanja you all harga super jimat, harga super murah. Kakak komen je nak buat sedekah, nak berapa lah. Ira tolong you all nak 3 lah, nak 10 lah, nak 20 lah, nak 1 dozen, 12 lah, terpulang. Just komen saja nak berapa lah kakak Okey, jom.